menyertai pertandingan ini daripada 2018 lagi. Dan setiap tahun kami menyertai, dan alhamdulillah pada tahun ni rezeki memihak kepada kami untuk mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Okey, kita ada lebih kurang dalam 6 ke 8 bulan lagi untuk persiapan. So insyaAllah kami akan menambah baik lagi dengan teknologi yang kami pakai sekarang ni, dan kemudian untuk beraksi di pentas antarabangsa akan datang. Berkaitan research memang agak lama kami buat, sebab kami juga study bagaimana teknologi yang digunakan oleh pihak lawan juga, dan juga apa benda yang teknologi yang terbaru yang boleh diguna pakai untuk menambahbaikkan robot yang dibangunkan lah. So alhamdulillah, walaupun masa agak kekurangan dan juga bajet yang agak terhad, kami juga dapat menghasilkan robot yang dapat mengalahkan lawan dengan baik. Untuk kos yang kami buat ni lebih kepada DIY. So maksudnya kalau kata kos yang saya gunakan lebih kurang dalam 3 ke 4 ribu untuk satu biji robot. Tapi kami menghasilkan lebih kurang dalam 4 biji robot. Ya. InsyaAllah kami berharap dapat memberikan saingan yang lebih baik daripada sebelum ni, dan kami akan berentap supaya membawa nama Malaysia ke di persada antarabangsa. Ini kali pertama kami sampai ke peringkat seperti ini. Kami rasa sangat bersyukur sebab dapat sampai ke peringkat seperti ini. Kami tak mempunyai masa yang terlalu lama. Kami mempunyai selama seminggu sahaja, tapi kami sempat juga bersedia untuk sampai sekarang. Kami mungkin akan berlatih dalam 2 bulan untuk bersedia. Mungkin akan membeli beberapa robot baru dan berlatih dalam tempoh masa lama.